Gaji cukup-cukup makan. Ini cara income dengan 3 megatrend sekarang. Ramai orang sedar pentingnya ada simpanan kecemasan. Tapi realitinya, berapa ramai yang betul-betul ada simpanan lebih dari 1000 dalam akaun? Statistik pun tunjuk jumlahnya separuh je rakyat Malaysia yang ada simpanan sebanyak. Kalau gaji tak cukup makan, macam mana nak simpan lebih? Sebelum tu, sila follow, like dan share video ni supaya dapat manfaat kepada semua. Sekarang ni, ada 3 megatrend yang tengah naik dan boleh bantu korang jana income tanpa modal besar. Dennis sendiri pun dah guna cara ni. Nombor 1, bisnes yang ada mentor dan sistem yang terbukti berkesan. Zaman sekarang buat bisnes seorang-seorang memang susah nak survive. Sebab tu penting kita kena ada bimbingan yang betul. Nombor 2, gunakan telefon dan media sosial untuk buat duit. Tak perlu kedai fizikal, boleh urus bisnes dari rumah saja. Bayangkan setting 2 jam sehari, income dah jalan. Nombor 3, industri yang makin berkembang dan permintaan tinggi. Kalau tahu cara pilih platform yang betul, bukan saja income bertambah, tapi silap ada gaji dan dividen tahunan lagi. Jangan tunggu sampai duit betul-betul habis baru nak cari jalan. Cepat komen nak extra income kat ruang komen atau pergi provider ni. Klik link kat bawah atau get offer. Masukkan maklumat anda. Dennis akan guide orang sampai berjaya. Let's join Dennis.